Kalau pi kenuri, hadiah apa yang terbaik? Susah tu. Tuan-tuan pi kenuri bagi hadiah apa? Ha? Bagi duit. Hadiah apa yang terbaik? Ya? Cuma saya ni, ikutlah adat nah. Tapi hadiah ni dalam hadis, walaupun hadis ni asal secara bersendirian dia tidak begitu kuat, tapi secara gabungan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ia hasan. Tahadu tahabu. Zadu hubban, yani. Kamu bagi apa? Hadiah, nescaya kamu akan sayang antara satu sama lain. Jadi bila kita bagi hadiah tu, tujuannya bagi orang apa? Bertambahlah dia ingat kat kita. Kerana agama suka manusia ini buat aktiviti yang menambahkan kasih antara mereka. Bagi salam, bagi orang kasih. Kan? Bagi orang makan, Nabi kata iqra'us salam wa at'imut ta'am. Bagi salam, bagi orang makan. Ada dalam hadis. Kerana itu semua akan menimbulkan rasa bahagia orang lain dan membantu orang lain. Tapi hadiah ni lebih spesifik. Hadiah ni kita bagi kat dia. Sebab tu kita bila kita bagi hadiah pada seorang, kita bagi hadiah yang mana boleh manfaat. Dia kahwin, apa benda yang dia boleh guna. Cuma baru kebetulan 2-3 hari ni saya ada sembang dengan orang tentang bab hadiah ni. Bila tengok kita ada majlis-majlis besar kan, orang duk bagi hadiah, orang besar orang bagi. Sebahagian orang dia bagi hadiah yang orang yang terima hadiah tu pun tak tahu nak buat apa dengan hadiah tu. Tentu faham tak? Setengah orang dia bagi benda, contohnya dia bagi benda yang letak di dinding. Dia pun rumah dia tak ada ruang lah dinding dia tu. Lah kali dia bagi ke orang. Dia bagi benda-benda yang kawan tu pun tak boleh nak pakai. Sebab tu tujuan hadiah tu tahabu, kamu sayang. Kamu sayang. Jadi kita bagi, saya lah sebut, kadang-kadang orang bagi orang makan. Orang Melayu ni kuat makan. Makan ni kita. Kedai jauh pun kita pergi makan. Kan? Ustaz Ahmad nampak saya, jom kita pergi makan tu, saya pergi. Kan? Tengoklah makanan apa. Kan? Maksudnya, kadang-kadang kita bagi kat orang makan. Orang lebih ingat daripada kita bagi benda yang letak di dinding ni, dia pun tak tahu letak mana. Tambah orang tua-tua orang bagi, dia pun tak tahu. Sebahagian tu bagi apalah, gambar apalah, orang tak ingat. Bagi benda yang orang guna, orang ingat misalnya. Bagi minyak, sebab tu minyak wangi orang ingat. Nabi suka orang bagi minyak wangi. Tapi yang wangi betul lah. Jangan minyak wangi yang dia bagi tu pening kepala kita. Kan? Bagi, tapi yalah bagi setiap orang bagi ikut kadar dia lah. Kan? Bagi benda yang orang, bagi pen orang pakai. Bagi buku. Tapi buku ni, sebab tu saya tak pejabat mufti, saya tak bagi semua orang pergi bagi hadiah buku ni. Siapa yang nak ambil. Sebab itu kita tak mau. Saya tak benarkan staff saya orang main bagi buku. Melainkan kita tengok dia tu memang mewakili jabatan dia, dia letak jabatan dia. Bukan semua orang kaki membaca. Bagi buku dia tahu mana lah. Rugi kita cetak banyak-banyak. Sebab tu kita tak counter buku, siapa nak pergi ambil. Bukan pergi letak di meja, apa di kerusi tu, semua orang dapat buku tu. Dia pun tak buka, 30 tahun kemudian baru dia bergerak. Tak ada faedah. Bagi hal yang orang boleh guna. Jadi orang kahwin, kenuri, bagi benda yang orang yang pengantin boleh pakai. Jangan bagi benda nak kena dia kan. Jadi tujuan hadiah tu tahabu, kamu akan sayang antara satu sama lain.